Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi hari ini kita nak bincang tajuk pengenalan, nak mengenali ibadah haji. Jadi boleh? Jom, mari kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. Niatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, anugerahkan kami dapat menjadi tetamumu dan tetamu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anugerahkan kepada semua jemaah haji Malaysia, khususnya jemaah haji Muhabbatin, haji yang mabrur, sa'i mashkur, zaman maghfur. Amin ya rabbal alamin. Baik, jom kita tulis dekat whiteboard kita haji. Itu tajuk kita hari ni. Baik, bismillah. Kita ambil tak elok-elok, kita tulis tajuk kita haji. Boleh so that kita tahu apa perbincangan kita nak buat. So, haji. Kat sini, pengenalan. So, pengenalan haji. Nombor satu, mesti kita pergi kepada maksud dia. Kalimah haji ni. Haji ni, kalimah haji ni. Haji. Apa maksud dia? Dia ada satu. Okey. Jadi, haji adalah satu ibadah. Belum mula. Ini kita punya pengenalan awal. Haji dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hayat Nabi buat sekali, dan sekali yang power tu dikenali dengan nama Hajjatul Wada'. Haji selamat tinggal. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas menunaikan haji, dalam keadaan Nabi memberi indikator kepada kita bahawa Nabi kata, dengar elok-elok pesan aku dalam khutbah wada'an. Aku tak pasti sama ada aku boleh jumpa hampa tahun depan atau tidak. Nampak? So Nabi dah bagi hint-hint dah dekat situ. Dan memang bahasa Inggeris kata fair enough. Lepas beberapa ketika haji tersebut, maka wafatlah Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Maka tinggallah kita dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, sikit reminder. This is a humble opinion. Nabi bukan mengajak kita untuk hidup macam zaman Nabi. No. Nabi nak kita hidup di zaman kita dengan petunjuk nabawi. Always remember that. Okay? Ingat, sekali lagi saya pesan, Nabi bukan main untuk mengajak kita hidup macam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh kita menunggang unta, kuda. No. Nabi suruh kita maju dan hidup zaman kita. Tapi dengan petunjuk nabawi. Boleh faham? Jadi haji ni lagi clear. Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara kamu nak buat haji. Jadi haji dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Sekarang ni dekat kita ada 3-4 rujukan kita nak ambil. Okey. Nombor 1, ni nota yang disediakan oleh panel syariah kita. Jadi, daripada kitab Kifayatul Akhyar. Ini masa kami mengaji diploma dulu. Inilah kitab kami mengaji, kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i. Nama dia Kifayatul Akhyar. Al-hajju fi lughatil al-qasdu. Haji dari segi bahasa. Okey, macam ni. Kena explain dulu. Bukan semua orang boleh gambaran. Sekejap. Okey. Solat. Boleh. Solat dari segi bahasa. Maknanya, solam. Sola tu sebelum bertukar jadi solat tu. Sola tu. Bahasa betul dia apa maksud dia? Allah macam ni lah. Sekejap nak bagi contoh. Macam, boleh tak boleh bagi contoh mangga? Mangga tu makna yang banyak. Mangga buah, mangga pedai ayam. Faham tak? Dia bukan yang tu. Nak bagi macam ni. Contoh dia macam ni. Tak apa, kita ambil tadi. Solat, kita kata sembahyang. Okey. Solat tu bahasa original dia. Apa maksud dia? Maksudnya doa. Hak betul-betul doa. Allah guna dalam Quran. Allah kata apa? Fasalli alaihim. Bukannya Allah kata hang sembahyang untuk dia. Dah. Allah kata fasalli alaihim dalam Quran. Inna salataka sakanul lahum. Yang kamu soli tadi tu akan menenangkan mereka. So, fasalli alaihim tu, dan kalau bahasa betul dia, dan doalah kamu kepada mereka. Itu maksud original kepada sembahyang. Tapi, dari segi bahasa macam tu. Istilah dalam fiqh maksud sembahyang ialah, ataupun solat, maksudnya perbuatan yang dimula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. So, sama macam haji. Haji ni original bahasa dia. Hajjun. Hajjun tu maksudnya menuju, hang bergerak ke arah satu arah daripada titik A kepada titik B. Itu maksud hajjun. Boleh faham? Maka kata Imam Abu Syuja' kata al-hajju fil lughati al-qasdu. Okey. Wa qala al-khalilu kathratul qasdi. Maknanya ada begitu banyaknya tempat yang dia nak tuju. Wa fi syara', dari segi istilah atau dari segi syarak, dari segi fiqh kita, ibaratun an qasdil baiti lil af'al. Dan dari segi istilah ialah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa perbuatan. Tu daripada kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kita faham pada haji ni mesti menuju Baitullah. Sebab tu tak boleh guna istilah haji ni kod dan. Dia adalah kalimah suci. Menuju Baitullah. Sebab tu program kita buat talbiyah haji. Sebab nak menunjuk kata labbaik Allahumma labbaik ni special untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita buka dalam kitab Syekh yang ni Syekh Daud Al-Fatani, masya-Allah rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, nama kitabnya Ghayatul Maram, yang dikarang fi kaifiyatil ada'il hajjil Islam, sebuah kitab yang membincangkan tentang cara ibadah haji itu. Ta'rif haji. Haji itu mengqasadkan Baitullah, hendak mengerjakan beberapa perbuatan yang lagi akan datang sebutnya. Maknanya dalam tajuk ni iaitu haji itu maksudnya ialah menuju ke Baitullah. Nampak? Syekh Daud mengata benda yang sama. Dan apatah lagi, ini antara buku rujukan utama juga. Buku ni hadiah ayah saya kepada saya. Sebab tu dia sentimental. Ayah saya bagi kat saya cop ni Tom Bila ni ayah saya bagi kat saya ni. Jadi saya cop, jadi kita ambil dulu. Apa maksud haji? Yang mana yang kita kena tahu. Haji adalah maksudnya
kunjungan, ziarah ataupun menuju. Dari segi syarak pula haji, mengunjung Kaabah Baitullah untuk menunaikan amalan tertentu, iaitu senarai amalan-amalan yang kita buat ketika haji. Nampak? Semua kitab kita rujuk, semua habaq kata haji, maksud yang pertama ialah ada menuju ke arah sesuatu, yang dimaksudkan di sini ialah menuju ke Baitullah. Selesai. Jadi peliklah kalau orang pergi haji, tapi dia jadi tak tahu apa saya nak kena buat. Kamu kan nak ke Baitullah, rumah Allah. Sebab itulah negara kita untung pasal kita ada kursus haji. Dan hari ini episod kita pengenalan haji. Clear? Daripada awal kita dah habaq kat semua orang, mari kita tulis balik supaya boleh recall balik. So haji maksudnya kita bubuh dekat sini, haji iaitu kunjungan atau tujuan. Tujuan bukan maksud tujuan tu. Apakah tujuan kamu mai ke sini? Bukan. Maksud tujuan ni menuju. Kalau bahasa kita ni kata-kata hang pi mana ni? Ni. Nak pi mana ni? Tu maksud dia. Dengan kat sini kita bubuh yang kedua B kat sini maksudnya menuju, menziarahi, mengunjungi. Mana? Baitullah. Ya. Untuk buat apa? Melaksanakan amalan tertentu. Okey. So, bila kita bincang haji, of course, bila mana kita bincang haji, tidak dapat tidak. Mesti kena ada tajuk Baitullah. Mesti kena ada tajuk Baitullah dan mesti kena ada tajuk amalan tertentu di Baitullah ni dan amalan-amalan haji tadi tu. Sebab itu dalam proses haji, kita akan discuss berkaitan dengan, sepanjang program kita ni nanti, kita akan discuss apa? Kita akan discuss ibadah di Baitullah tu apa? Adab-adab Baitullah ni apa? Siapa yang kena ada di Baitullah tu? Amalan-amalan lain seperti sa'i, melontak jamrah, wukuf, mabit, Mina, Muzdalifah. Sebab apa? Amalan-amalan tertentu tadi tu. Jadi clear. Haji saja dah kena tahu dah. Bila kata saya nak pergi haji, semua senarai itu wujud. Untuk seseorang itu membuat persiapan. Termasuklah bila kita kata, faham kita nah? Kalau kita kata kita pergi Baitullah untuk menziarahi, mengunjungi dan menuju ke arah dia, kita dah bersedia dengan ilmu permusafiran, kita dah bersedia dah dengan kita punya kelengkapan, kita dah bersedia dah dengan apa? Sebarang cabaran. Itu topik-topik yang akan ada, kita akan bincang dalam tajuk manasik ni, insya-Allah dalam segmen manasik dalam talbiyah haji, insya-Allah. So macam mana? Okey, boleh. Jom kita tambah sikit detail berkaitan dengan pengenalan haji tadi. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Dan Allah kata kepada kita, dan wajiblah bagi manusia mengerjakan haji di Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu menuju kepadanya. Maka apa ada kat situ?
dan wajib kita semua. Maka di sinilah sabit daripada hadis Nabi au kama qala. Nabi kata apa? Islam terbina atas 5 perkara. Kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sembahyang, puasa, zakat, dan ada satu di hujung iaitu haji. Nampak tak? Sebab apa? Wajib bagi yang berkemampuan melaksanakan ibadah haji. Ada tak sebarang macam amaran kalau seseorang tak buat? Ada. Sebab yang setahu saya mengaji kata, siapa ada duit tak pi haji, dia pilih esok dia nak mati dalam keadaan munafik ke, atau dia ada kategori-kategori dia. Sebab tu kita doa malam ni. Ya Allah, tolong jemput kami menjadi tetamumu dan tetamu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia kami yang penuh bertenaga, agar kami dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh. Kayakan jiwa kami dan jadikan kami hamba-Mu yang Engkau cintai. Yang kedua kita minta, Ya Allah, tolong jangan lekakan kami dengan harta dunia sehingga kami tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah, kerana pasti kami menjadi orang yang rugi tidak menziarahi Baitullah di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin.